أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Kita ulang lagi sekali. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Kita ulang lagi sekali. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Ulang lagi sekali. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب.
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل. Saya ulang lagi sekali. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Ulang lagi sekali. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Ulang lagi sekali. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Ulang lagi sekali. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Kita ulang lagi sekali. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Kita ulang lagi sekali. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا
إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah, kita baca satu muka daripada surah Yusuf. InsyaAllah, jom kita tengok apa yang Allah berbicara dalam surah Yusuf. Kan kita semalam membicarakan berkenaan dengan awal permulaan surah Yusuf, dan kita akan sambung muka surat 236, 237 dan 238. Hari ini kita baca 238. Jadi semalam permulaan surah Yusuf, Allah menceritakan, Allah menyebut berkenaan dengan Al-Quran ini adalah kitab yang jelaskan dan dalam bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab, kan. Jadi Allah cakap juga, kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah, kan, iaitu ni antara kisahnya adalah kisah Nabi Yusuf. Dan dimulai dengan Nabi Yusuf kecil. Waktu ni Nabi Yusuf ni kecil lagi. Dia menceritakan kepada ayahnya bahawa Nabi Yusuf ni nampak dan bermimpi ada 11 bintang. Ada 11 bintang, ada matahari dan juga ada bulan. Dan Nabi Yusuf nampak semua tu bersujud kepada Nabi Yusuf, kan. Jadi sambungan kisahnya di sini iaitu ayahnya pun bercakaplah kepada si anak Nabi Yusuf, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudara kamu. Mereka akan membuat tipu daya, kan. Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf, risau kalau ada tipu daya yang akan dibuat oleh saudara-saudara Yusuf. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf ni ada 11 orang lah, kan. 11. Ahada asyara kaukabab. Okay. Jadi Nabi Yusuf pesan jangan cerita kepada adik-beradik, takut ada yang dengki, kan, dan mereka buat tipu daya untuk membinasakan kamu. Nabi Yaqub kata, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi Nabi Yusuf kata sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia, kan. Ini pesanan Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf anaknya. Okey, kemudian di bawah ini diceritakan berkenaan dengan Allah menceritakan kepada kita bahawasanya Allah telah memberikan kelebihan, Allah telah memilih Nabi Yusuf sebagai Nabi untuk menjadi Nabi satu hari nanti, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf ini kelebihan. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, iaitu boleh takwil mimpi. Ataupun maksudnya mentafsir mimpi. Dan Allah menyempurnakan banyak lagi nikmat Allah kepada Nabi Yusuf dan juga kepada keluarga Nabi Yaqub. Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya kepada mereka. Dan Allah kata apa? Dan Allah juga menyempurnakan nikmatnya kepada atuk-atuk mereka juga. Atuk-atuk Nabi Yusuf ni. Siapa atuk Nabi Yusuf? Iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Kalau ikutkan Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu ayahnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu ayahnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Yusuf itu cucu kepada Nabi Ishaq, kan. Dan moyangnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, kan. Inilah keturunan yang dekat-dekat, kan. Maksudnya Nabi Ibrahim, lahirlah Nabi Ishaq, kemudian lahirlah Nabi Yaqub, kemudian lahirlah Nabi Yusuf. Jadi inilah kisah Nabi Yusuf, kan. Okey, kemudian diceritakan juga Nabi Yusuf ni saudara-saudaranya dah lama memperhatikan bahawasanya ayahandanya tu
selalu lebih nampak lebih kasih kepada Nabi Yusuf dan juga saudaranya Bunyamin. Kerana mereka ni adik-beradik seayah, tetapi ada 4 ibu. Ada 4 ibu dan Nabi Yusuf dan Bunyamin ni adalah daripada ibu yang sama. Dua adik-beradik yang ibu sama, yang lain tu ibu yang lain. Jadi mereka ni ada rasa tak senang hati dengan Nabi Yusuf dan juga saudaranya Bunyamin kan. Jadi pada waktu tu mereka minta kepada ayahandanya untuk membawa Nabi Yusuf tu keluar main-main, dan mereka merancang untuk melakukan perkara yang tak baik kepada Nabi Yusuf. Mereka merancang permulaannya ialah untuk bunuh membunuh uqtulu Yusuf. Mereka nak bunuh Nabi Yusuf ataupun mereka nak membuangnya, kemudian membuangnya. Kemudian berkata salah seorang daripada adik-beradik mereka, janganlah kita bunuh kan, janganlah kita bunuh, tapi kita campak dia kat dalam, kalau nak buat juga campakkan dia dalam telaga, kan. Jadi kalau kata ada orang datang kat situ, musafir-musafir yang datang kat situ, bolehlah ambil dia kan. Kerana mereka ni semuanya orang Islam juga. Kiranya anak Nabi Yaqub, mereka ni beriman, kan. Mereka ni tahu Allah sebagai Rabb. Mereka ni Muslim, tetapi ada kedengkian dalam hati. Rasa tak suka pada Yusuf tu kan. Maka ketika mereka ada dalam kalangan mereka nak bunuh, mereka masih kata kalau kamu bunuh tu dah dosa besar, maka kita buatlah yang ringan sikit kan. Kalau nak buat juga buat yang ringan je lah, kita buang dia. Bila kita buang, kemudian kita kembali kepada ayah kita, jadilah orang yang baik, kan. Kemudian kita dapat perhatian ibu bapa, dapat perhatian ayah kita, macam tu lah kan. Jadi bila mereka pun meminta kepada ayah mereka untuk bawa Nabi Yusuf untuk keluar kan. Kemudian ayahnya pun rasa sedih. Inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu dhib. Kan Nabi Yaqub kata, sesungguhnya aku rasa sedih kamu nak bawa dia pergi, kan. Kemudian Nabi Yusuf berkata, wa akhafu, dan aku takut kalau dia ni dimakan oleh serigala dan dalam keadaan kamu tu lalai. Nabi Yaqub berkata begitu. Kemudian mereka pun mengatakan, jika dia dimakan serigala, padahal kami ni kelompok yang kuat, kami ni mempunyai kekuatan, inna idzal la khasirun, kamilah orang yang rugi. Mereka memberikan janji bahawasanya mereka akan jaga Nabi Yusuf tu, takkanlah nak biarkan Nabi Yusuf tu kena makan pula kan. Kami ni kuat, kalau kami buat macam tu kamilah rugi. Mereka pun memujuk kepada Nabi Yaqub supaya melepaskan Nabi Yusuf keluar bersama mereka, bermain-main bersama mereka. Okey, kemudian muka surat yang seterusnya tu, maka mereka pun keluar. Mereka pun sepakat, mereka keluar berjalan, kemudian mereka sepakat memasukkan Nabi Yusuf ke dalam telaga. Kemudian waktu tu wa auhayna, apa maksud dia? Dan waktu mereka telah memasukkan Nabi Yusuf ke dalam telaga, Allah sebut kami pun mewahyukan kepada Nabi Yusuf pada waktu itu, la tunabbi'annahum bi amrihim, satu hari nanti kamu akan bagi tahu kepada mereka perbuatan mereka itu, perbuatan mereka ini, wahum la yash'urun, dan mereka sekarang tidak sedar kan, mereka tidak sedar. Maksudnya apa? Ketika Nabi Yusuf tu dibuang ke dalam telaga, kemudian ditinggalkan, kemudian Allah datang memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, satu hari nanti kelak kamu akan menceritakan balik perbuatan mereka ini kepada mereka. Bermakna apa kat sini? Bermakna kat sini ada jaminan kehidupan lah. Bukan bermakna masuk dalam telaga
mati. Maksudnya dengan wahyu Allah ini juga adalah satu bentuk ketenangan, satu bentuk janji Allah bahawasanya tidak disisirkanlah, tidaklah berada dalam telaga tu kemudian mati kan, sebab tempat tu sunyi, tak ada orang, melainkan jika ada waktu-waktu musafir datang baru mereka nak cari air ke apa kan, baru mereka tengok kat telaga tu. Tapi ini adalah salah satu kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf dengan mewahyukan kepadanya. Kan bila dah sebut tentang akan menceritakan ni, bermakna ada jaminan kehidupan kan, keselamatan. Kemudian datanglah para musafir itu, mereka pun ada sebelum tu. Kemudian mereka pun kembali kepada ayah mereka. Qalu ya abana. Mereka kembali kepada ayah mereka. Mereka pun cakap dekat ayah mereka, kami dah pergi, kami bawa Nabi Yusuf tadi, kemudian kami buat main-main kan, berlumba-lumba, dan kami tinggalkan Yusuf, atarakna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina, dekat barang-barang kami, fa akalahu zik. Dan maka dimakan Nabi Yusuf kena makan dengan serigala. Lepas tu mereka kata, wa ma anta bimu'minin, mungkin kamu tak percaya apa yang kami cakap ni, tapi kami ni cakap benar, walaupun kami ni bercakap benar. Sedangkan mereka sedang menipu ayah mereka kan. Jadi kita tengok ini adalah ujian. Ini yang disebut sebagai ujian dalam kekeluargaan kan. Dalam ahli keluarga ada yang tak suka, maka perbuatan-perbuatan yang macam ni lah diuji dalam keluarga kita kan. Kalau dalam ujian keluarga ni, dalam ujian keluarga mungkin kita susah nak kalau ujian tu dengan orang luar, kita bolehlah nak pejam mata kan, ataupun tak tengok dah lah orang tu, tak peduli ke apa kan. Tapi bila dalam ahli keluarga, bagaimana situasi ujian dalam ahli keluarga ni, bagaimana Nabi Yusuf menghadapinya. Kita kena baca, kita kena ikutilah kan. Okey, kemudian mereka pun membawalah baju yang baju Nabi Yusuf bidamil kadhib, dengan darah yang tipu, darah yang palsu. Kemudian mereka pun menceritakan keadaan tu. Kemudian Nabi Yaqub kata, bal sawalat lakum anfusukum amra kan, fasabrun jamil. Nabi Yaqub pun mengatakan, kamu sebenarnya hanya dirimu yang sendirilah yang memandang baik urusan itu, kan, kamu yang nampak bawa Nabi Yusuf tu akan selamat semua kan. Kemudian perkara lain pula yang berlaku kan. Fasabrun jamil, Nabi Yaqub kata, maka kesabaran sabar itu adalah yang terbaik kan. Wallahul musta'an. Nabi Yaqub kata, dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan, ala ma tasifun, terhadap apa yang kamu ceritakan tu kan. Jadi inilah jawapan Nabi Yaqub kan. Maka bukan mudah untuk Nabi Yaqub terima. Waktu ni sedih kerana itu adalah anak kesayangannya. Tapi Nabi Yaqub ni dia menghadapi cerita anak dia tu waktu tu dengan sabar. Fasabrun jamil, nampak nak? Maka sabar itu yang terindah. Nabi Yaqub sebut ni kan. Waktu ni sebenarnya Nabi Yaqub pun nak percaya ke tak? Sebabnya Nabi Yaqub pun dapat tahu yang bahawasanya Nabi Yusuf ni bakal menjadi nabi kan. Macam mana pula ceritanya dibunuh. Jadi kita tak tahulah kan situasi keadaan ini, baginda dalam keadaan yang macam mana, percaya ke tidak ke kan. Tetapi sebab itulah Nabi Yaqub menyatakan kepada Allah lah, kita mohon pertolongan atas apa yang kamu ceritakan. Anak-anak dia ceritakan. Kemudian datanglah musafir yang datang dan menampaklah Nabi Yusuf kat dalam telaga. Maka mereka kata, ada budak dalam ni. Kemudian mereka pun mengambilnya dan bawalah berjalan sampailah ke Mesir. Kemudian di Mesir mereka
menjual Yusuf dengan harga yang murah je. Dengan harga yang murah saja, kerana kanak-kanak kecil kan, apa yang boleh dibuat. Maksudnya kalau jual hamba yang dewasa kan, boleh beri manfaat, boleh buat kerja. Tapi kanak-kanak kan kecil waktu tu, ramai yang tak tertarik dengan Nabi Yusuf waktu tu. Tak boleh memberi manfaat lah begitu kan. Tetapi ada yang membelinya, iaitu salah seorang pembesar dekat Mesir. Kita kenalkan dengan apa? Al-Aziz kan. Kemudian hiduplah baginda Nabi Yusuf kecil itu membesar di rumah Al-Aziz. Tumbuh dengan keadaan yang penuh dengan baik, layanan yang baik kan. Jadi kita lihat kehidupan Nabi Yusuf ni bagaimana. Permulaan, ini cerita sikit lah kan. Permulaan dimulai dengan Allah beri kelebihan, dia adalah anak kesayangan Nabi Yaqub. Anak kesayangan Nabi Yaqub, anak yang baik kan. Kemudian disayangi, nampak ni lah adik-beradik ramai kan, nampaklah ayahnya melebihkan kan, dekat bahagian situ kan, wallahu alam. Kemudian setelah itu diberi ujian, dengki, adik-beradik dengki, sehingga ingin bunuh, tapi tak jadi bunuh lah kan, buang. Ujian yang mula-mula dengan nikmat, kesenangan, kemudian diuji dengan nikmat kesusahan. Dibuang kan, ditinggalkan gelap kan, sendirian, kemudian diambil, dijual, kemudian duduk hidup dalam rumah Al-Aziz, tumbuh besar di situ daripada kanak-kanak menjadi dewasa. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dengan ibu bapa angkat lah kan, seorang pembesar Mesir. Dan nikmat itu tidak terhenti sampai situ. Rupa-rupanya bila dah dewasa, Allah uji lagi. Hari ini kita baca ayat yang seterusnya ni berkaitan dengan apa? Diuji pula isteri kepada Al-Aziz, macam ibu angkat dia lah kan. Isteri kepada Al-Aziz tu menggoda Nabi Yusuf kan. Waktu tu isteri Al-Aziz menutup pintu, dan kemudian mengajak Nabi Yusuf ni, marilah dekat kepada aku, iaitu ingin mengajak Nabi Yusuf berbuat maksiat lah. Kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallah kan, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah melayaniku, inni rabbi ahsana mathwai. Okey, sesungguhnya Tuanku telah melayaniku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak berjaya. Bermakna apa? Allah lindung Nabi Yusuf dari berbuat perbuatan keji. Kan? Okey. Walaqad hammat bih. Sesungguhnya perempuan itu berkehendak kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula arra'a burhana bih. Dan Allah sebut kat sini, dan Yusuf tu pun berkehendak sebenarnya kepada Zulaikha tu. Isteri Al-Aziz ni antaranya ramai yang mengatakan namanya Zulaikha, dan ada juga yang mengatakan nama lain kan. Tapi itu adalah pembahasan yang tak dapat dikenal pasti betul, yang mana yang betul kan. Kita ambil lah daripada apa yang Allah sebut saja dalam Quran, iaitu isteri kepada Al-Aziz tu lah. Kan, Allah pelihara Nabi Yusuf daripada terjebak. Kerana apa? Kalau ikutkan Allah sebut kat sini, wa hamma biha laula arra'a burhana bih. Kalau tak kerana kebaikan Allah ni, perlindungan Allah ni, Nabi Yusuf tu pun berkehendak pada Zulaikha tu sendiri, isteri Al-Aziz tu. Okey, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Sekiranya dia Yusuf itu tidak melihat tanda kebesaran Allah ni, Tuhannya, demikianlah kami memalingkannya daripada perbuatan buruk dan keji. Dan Allah, sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih kan. Jadi Allah menjaga Nabi Yusuf daripada tipu daya Zulaikha ni sendiri. Dekat sini dalam ayat ini kita dapat faham bahawasanya
ujian ketika berada di situasi seperti ini bukanlah mudah ya. Tidak mudah ya. Hatta keadaan Nabi Yusuf tu sendiri pun kalau bukan kerana Allah menjaga dirinya, dia melawan keinginan diri dia, dia sendiri pun berkehendak kepada perempuan kan, berhendak pada perempuan itu kan. Jadi kita lihat dekat sini Allah menceritakan pada kita sebenarnya berat ujian ini. Jadi orang yang tidak diuji mungkin kata kenapalah buat perkara-perkara yang macam ni kan, kenapa kan. Tapi ketika orang yang berhadapan dengan situasi seperti ini, waktu nilai iman dia diuji kan, iman dia orang kata nak menolak ataupun nak memenangkan iman, nak memenangkan nafsu ke nak memenangkan iman. Waktu ni adalah ujian berat bagi seorang lelaki dan juga ujian berat lah bagi seorang wanita kan. Kemudian pada waktu itu mereka pun berlari ke pintu. Mereka berdua berlari ke pintu. Waktu berlari ke pintu, baju Yusuf pun terkoyak kerana ditarik oleh Zulaikha kan, isteri Al-Aziz. Okey, saya sebut nama pula. Okey, kemudian waktu dah buka pintu tu, rupa-rupanya di hadapan pintu tu ada Al-Aziz tu kan, ada Al-Aziz. Kemudian isteri Al-Aziz pun kata, apa balasan kepada orang yang nak buat tak baik kepada isteri kamu ni, macam tu. Isteri Al-Aziz yang mengadu pula. Apa balasan yang akan dapat pada orang yang nak buat baik pada isteri kamu ni? Illa, melainkan ayus jana, dipenjarakan, au azabun alim, ataupun diberikan azab kan kepada dia, siksaan lah. Kemudian qala, Nabi Yusuf pula kata, hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf pula kata, dia yang nakkan aku, dia yang buat macam tu ke aku. Wa syahida syahidum min ahliha, dan datanglah seorang dan adalah seorang yang memberikan saksi, memberikan penyaksian dalam kalangan mereka lah. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Sekiranya baju Nabi Yusuf itu terkoyak di hadapan, maka wanita itu benar. Maksudnya terkoyak di hadapan, maka wanita itu benar. Okey, wa huwa min kadhib. Nabi Yusuf tu Nabi Yusuf tu lah yang menipu. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Kalaulah baju Nabi Yusuf itu terkoyak daripada belakang, bermakna fakadzabat, maka maknanya perempuan Al-Aziz itu yang menipu. Wa huwa minas sadiqin, dan Nabi Yusuf tu dalam adalah seorang yang benar. Kemudian ketika dilihat baju tu terkoyak di belakang, terkoyaknya daripada bahagian belakang, qala innahu min kaidikun. Maka Al-Aziz pun kata, ini adalah tipu daya kamu, isteri dia sendiri. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu ni besar. Apa yang kamu buat ni salah, besar. Yusufu, kemudian dikatakan kepada Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadha, lupakanlah hal ini. Lupakanlah hal ini. Al-Aziz pun berbicara dengan Nabi Yusuf kan, lupakanlah hal ini. Wastaghfiri li dhanbik. Kemudian dikatakan kepada isteri Al-Aziz tu, mohonlah keampunan atas dosa kamu ini. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kamu ni dalam kalangan orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan. Kamu dah buat perbuatan yang salah, kamu yang terbukti bersalah. Wa qala niswatun fil Madinah, maka berkatalah wanita-wanita di sekitar bandar itu bahawasanya Imratul Aziz turawidu fataha, wanita perempuan Al-Aziz menginginkan fataha, iaitu pemuda yang ada di rumahnya tu. Kerana Nabi Yusuf ni kan membesar di rumah Al-Aziz daripada kecil sampai dah dewasa kan, membesar di rumah, membesar dengan penuh kasih sayang, penuh kebaikan daripada Al-Aziz dan isterinya. Tetapi ujian untuk mereka.
Okey, mereka pun mengumpat lah. Orang-orang wanita-wanita di bandar itu mengumpat kepada wanita Al-Aziz ni, isteri Al-Aziz, mengatakan bahawasanya isteri Al-Aziz tu nak kepada Nabi Yusuf tu. Nak kepada dirinya, nak goda lah. Qad syaghafaha hubba. Mereka mengatakan yang isteri Al-Aziz tu mabuk cinta lah. Nabi Yusuf tu membuatkan dia mabuk cinta. Nak sangat kan. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Mereka pun mengatakan sesungguhnya kami memandang isteri Al-Aziz tu dalam kesesatan yang nyata. Mereka mengumpatlah isteri Al-Aziz tu. Jadi sambungannya di belakang lah nanti. Jadi mereka tak pernah berdepan dengan Nabi Yusuf. Mereka tak tahu Nabi Yusuf kan bagaimana kerana Allah menjadikan manusia di atas muka bumi ini antara yang terindah ataupun yang elok kan wajahnya, iaitu Yusuf, Nabi Yusuf. Kan, jadi kat situlah ujian tu kepada isteri Al-Aziz, dan orang-orang yang mengumpat tu pula tak pernah tengok kan. Jadi ceritanya ada sambungan di belakang. Setelah tengok, mereka pula terpesona sampai semua mereka terluka tangan. Kerana itulah itu baru tengok sekali. Itu baru tengok sekali je Nabi Yusuf. Yang isteri Al-Aziz ni dah tengok daripada kecil sampai dah bertahun-tahun dah, sampai besar dah Nabi Yusuf tu di rumah dia. Lama-lama dia pun tergoda. Macam itulah kisahnya kan. Maka kat sinilah ujian kepada Nabi Yusuf, daripada ujian kesenangan, nikmat, disayangi ayahnya, anak kesayangan, kemudian diikuti dengan dibuang ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya, tidak disukai oleh saudara-saudaranya, ujian kesedihan, kemudian diambil oleh keluarga Al-Aziz, dilayan dengan baik, dengan penuh kasih sayang kan. Diberikan nikmatlah tu beberapa tahun, dibesar dengan penuh kenikmatan kan. Kemudian tak sangka pula ada ujian baru, ujian kesedihan, dituduh pula kan, melakukan menggoda pula kan. Jadi itu tengok ujian Nabi Yusuf, dan banyak lagi sambungan setelah. Sebab itulah Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kemudahan itu akan datang menyusuli kesulitan. Jadi bagi orang-orang yang menjayakan dirinya melalui fasa ujian, yang akhirnya Allah akan memberikan kenikmatan, ketenangan, inilah kemenangan. Jadi kita lihat dekat sini, ini ujian Nabi Yusuf lah. Jadi dalam keadaan walaupun berujian seperti ini, sebagai seorang mukmin, kita lihat situasi Nabi Yusuf sentiasa berada dalam maksudnya kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah Nabi Yaqub. Kita lihat kesabaran Nabi Ibrahim yang kita baca sebelum ni kisahnya, kesabaran Nabi Ibrahim, kesantunannya kan, terwarisi kepada anaknya, keturunannya Nabi Yaqub juga, kepada cucunya lah kan. Nabi Ibrahim anaknya Ishak, kemudian Yaqub tu cucunya pun sabar macam macam atuknya Ibrahim. Kita tengok kan kesabarannya kan, terpisah dengan anak kesayangan sekian lama kan, tapi sehingga sedih tu sedih tapi redha, sampai buta mata kerana menangis ingatkan Nabi Yusuf ni. Sampai di usia tuanya sampai buta kan, sebab terlalu sedih. Kita tengok ya, kesabaran mereka luar biasa kan. Diikutilah, kita tengok fasa-fasa diuji, Allah uji Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga mempunyai kesabaran yang luar biasa, Masya Allah kan. Semoga Allah dengan bimbingan Allah berupa Al-Quran ini, Allah mendidik kita juga menjadi orang yang sabar. Allah didik kita juga mencontohi kesabaran Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub kan, Nabi Yusuf.
Kan, jadi kita lihat kat sini kan, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat juga memahami serba sedikit isi kandungan Al-Quran, isi kandungan apa yang kita baca pada hari ini. Semoga dengan kisah yang Allah hidangkan pada kita ini membuatkan kita bermuhasabah diri, bawa masuk dalam kehidupan kita. Kita menilai balik kehidupan kita. Kalau kita nak menjadi orang yang berjaya, mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah sikap kita yang seharusnya kita contohi, seperti sikap Nabi. Pada hari ini kita baca apa? Sikap Nabi Yaqub dan juga sikap Nabi Yusuf. Okey, insya-Allah jom kita baca doa tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua yang hadir, terima kasih pada yang share, terima kasih pada yang bagi like love, terima kasih juga pada yang share star dengan kita. Puan Wan Faridah, Puan Diana Kamal. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.